Lebih baik bila ada duit langsaikan hutang ataupun beli emas. Ramai orang keliru di sini, mereka fikir ini soal pilih satu dan tinggalkan yang lain. Hakikatnya, jawapan ini bergantung kepada jenis hutang yang kita tanggung. Jika tumpang ada lebihan duit tetapi masih menanggung hutang kad kredit ataupun pinjaman peribadi dengan kadar faedah yang tinggi, menyimpan emas dahulu bukan langkah yang bijak. Faedah hutang tersebut bergerak boleh lebih laju daripada kenaikan harga emas. Jadi di sini keutamaannya ialah melangsaikan hutang itu supaya aliran kewangan kembali sihat. Tetapi bagaimana pula jika hutang itu hutang yang terkawal seperti lon rumah dengan kadar yang rendah dan bayaran yang masih dalam kemampuan? Di sini juga ramai tersilap faham. Mereka ingat perlu tunggu semua hutang selesai baru boleh menyimpan. Sebenarnya strategi yang lebih baik ialah membina kedua-duanya serentak. Bayar hutang secara konsisten dan pada masa yang sama bina simpanan emas sedikit demi sedikit. Simpanan emas memberi pilihan. Bila perlu ia boleh dijual, bila tidak perlu ia kekal sebagai aset. Dan bila cukup simpanan emas, tumpang ada pilihan gunakan emas untuk langsaikan hutang dengan lebih cepat. Sekarang ni dah ramai testimoni penyimpan emas yang berjaya langsaikan hutang secepat mungkin dengan simpanan emas. InsyaAllah tumpang yang seterusnya. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold, boleh rujuk video saya untuk daftar akaun emas secara percuma dan saya akan bantu tumpang sebaiknya. Follow rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan.